Hi guys, welcome to my mini vlog. So aku dekat store belakang rumah. Apa yang aku buat, aku kena tunggu kera sebab kejap kebelakangan ni bila musim rambutan lebat, kera akan datang. So selalunya kalau tak ada buat apa, aku akan tunggu kat sini dekat belakang rumah ni. Walaupun dalam keadaan cuaca panas, biasanya kera akan bergelantungan kat atas buah sawit kat situ. So dalam keadaan panas dan cuaca yang sangat ekstrim panasnya, kulit aku pun kering-keringnya, ya Tuhan. Sementara aku nak pergi balik ke tempat kerja aku tu, aku tengok ada buah pelam air yang tengah nak masak. Ada satu soy pun. So lepas tu kita minum air kosong untuk cuba untuk kurangkan gula dalam badan. Sebab aku takut umur 30 nanti banyak-banyak penyakit yang kita sendiri pun tak disangka-sangkakan. Sekarang umur aku pun dah 20-an tepat, pertengahan 20-an tepat. So aku rasa itu saja kot mini vlog aku. Okay, tak ada apa sangat. Bye-bye guys.